Gigi retak ni boleh tampal ke ataupun tak? Okay, dia dua benda yang berbeza. Kalau retak ataupun pecah. Kalau pecah ni kita nampak lah gigi tu pecah kan. Kalau retak ni benda yang kita mungkin nampak ataupun mungkin tak nampak. Biasanya akan ada line kat gigi lah, sama ada dia ke bawah ke, dia ke tepi ke, bergantung kepada retak tu kecil ke besar. So doktor yang akan determine benda tu. Boleh tampal ke tak, kita akan buka dulu ataupun kita akan drill untuk buang bahagian yang retak tu. Doktor akan assess sama ada retak ni dah sampai level mana. Kalau retak ni just dekat surface je, dekat enamel gigi ataupun dentin je, kita still boleh tampal. Tapi once dia dah sampai dekat bahagian akar, kemungkinan kena buat rawatan akar. Dan kalau lagi teruk, retak ni dah sampai dekat bawah gusi, dah sampai ke tengah-tengah akar, kat ujung-ujung tu, memang tak boleh tampal, tak boleh buat rawatan akar, memang kena cabut je. Gigi yang retak ni dia boleh ada sakit, ngilu yang berterusan yang tak hilang, memang kena check lah. So kalau korang ada simptom-simptom gigi retak ni, jangan biar lama, sebab once dia dah start sakit, kemungkinan retak tu dia dah sampai dekat bahagian saraf, so akan membuatkan rawatan tu akan lebih complicated.